Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, sesungguhnya segala pujian itu milik Allah. Salwa alam. Seperangkat selawat dan salam diucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan anggota keluarga baginda. Salam Perlis, raja berdaulat, rakyat berilmu, negara sejahtera, Perlis maju, serta salam Faizuddin Center of Educational Excellence, insentif minda pemangkin bangsa. Menghadap dulu yang teramat mulia, Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail, dan menghadap dulu yang teramat mulia, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Ampun Tuanku. Patik dan seluruh warga Penganjur dan urus setia Faizuddin Center of Educational Excellence merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis pada petang ini. Patik-patik amat berasa nak kata hibur bukan hibur lah, berasa bertuah kerana setiap acara Faizuddin Center of Education Excellence ini dulu yang teramat mulia tuanku berangkat bersama, terbagi tepukan yang gemuruh. Maksudnya dalam jiwa tuanku itu adalah education, ilmu, nilai. Inilah amalan dan juga budaya yang diterapkan oleh dulu yang teramat mulia tuanku dan juga dulu yang teramat mulia Raja Puan Muda, supaya berdasarkan kepada knowledge dan kemahiran itu sendiri, kita dapat merubah, mentransformasikan anak-anak kita, terutama anak-anak asnaf yang hadir pada petang ini. Patik-patik semua berasa sungguh bertuah sekali lagi, dan insya-Allah Faizuddin, nama tuanku Faizuddin ada di situ, dan patik sebagai mempengerusikan Faizuddin Center of Education Excellence, insya-Allah akan menjayakan program ini dengan efektif dan memberi impak yang besar kepada anak-anak didik kita di Perlis. Dan itu sebab di bawah naungan dulu yang teramat mulia tuanku berdua, kita mula dengan AI education. Kita mula bersama dengan robotik dan sebagainya, supaya kita tidak ketinggalan di belakang. Bila kata Perlis, we are number one. Yang inilah yang kita nak inculcate, yang nak masukkan nilai-nilai yang ada kepada anak-anak didik kita, termasuk anak-anak terpilih, insan terpilih yang hadir pada pagi ini. Ampun tuanku, patik mohon limpah perkenan dulu-dulu tuanku untuk patik menyampaikan ucapan kepada barisan tetamu dan semua hadirin yang diraikan. Ampun tuanku. Yang berhormat Datuk Muhammad Khair Razman bin Muhammad Anwar, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis yang hadir pada petang ini kali pertama dengan Faiz. Kita bagi tepukan yang gemuruh kepada yang berhormat SS yang sekarang bersama dengan Negeri Perlis. Tahniah YB SS. Seterusnya, terima kasih kepada YB Gan Ahling yang datang, memang selalu hadir program-program kita. Adun Indra Kayangan, dan seterusnya yang berusaha Tuan Hamidi bin Saad,
pemangku pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang menanggung kerja, dan seterusnya kepada Yang Berusaha Puan Halina binti Abdul Wahid, Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan dan Keurusetiaan MAIP, menggantikan CEO kita yang sedang menjalani ibadah ke Mekah ya, dan juga Madinah, dan yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin sekalian. Dan semua di jemputan Jawatankuasa Tabung Amanah, wakil-wakil universiti, wakil-wakil jabatan, pengetua-pengetua dan guru besar, Jawatankuasa Pelaksana, ibu bapa dan hadirin saya raikan. Hanya saya nak minta bangun sedikit kepada ibu bapa asnaf kita. Sila bangun ibu bapa dengan anak-anak, sila. Kita bagi tepukan gemuruh kepada mereka. Ya, kita bagi tepukan gemuruh. Mereka hadir ya. Ada yang pakai kursi roda, susah payah pada pagi datang. Ini menunjukkan komitmen mereka kepada majlis kita dan juga kepada edukasi. Tahniah kepada ibu bapa asnaf yang terpilih pada hari ini. Sila duduk ya. Dan begitu juga kepada anak-anak daripada UNIMAP. Sila bangun anak-anak UNIMAP, sila. Ini daripada rakan kita, bagi tepukan. Mereka inilah yang membantu kita. Dan sebenarnya banyak test tuanku. Banyak ujian, test dan lagi seminggu nak exam. Jadi mereka telah berkorban masa dan tenaga hadir. Kita bagi tepukan yang gemuruh kepada mereka juga. Dan begitu juga kepada anak ITM ni, iaitu insan terpilih. Bangun adik-adik kecil. Mana dia? Mana adik-adik? Mana tak nampak ada? Tu dia. Inilah yang terpilih kita tu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Yang Maha Esa kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis penutupan Hari Keluarga PPITM pada petang ini. Maksud PPITM itu pemangkin pembangunan insan terpilih madani. Seterusnya, pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas kepada ahli jawatankuasa dan ahli panel yang bertunggu lumus demi menjayakan penganjuran Hari Keluarga PPITM pada hari ini. Tidak lupa kepada guru-guru, kaunselor, sekolah. Sila bangun. Saya terlupa aja. Sila bangun. Guru-guru, tu dia. Bagi tepukan yang gemuruh. Ini 43 orang ni yang telah memberi impak yang besar. Terima kasih banyak. Setinggi-tinggi penghargaan kepada pengurusi PPITM Datin Noridah binti Yaman. Begitu juga kepada Profesor Huzli dan daripada kaunselor UNIMAP yang membangunkan modul, dan juga anak-anak pelajar UNIMAP sekalian. Dan alhamdulillah hari ini kita berkumpul selepas beberapa pertemuan dibuat oleh KPPITM, guru kaunseling, RPPITM, pelajar UNIMAP dan anak-anak insan terpilih, iaitu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, hadirin sekalian, alhamdulillah, program pemangkin pembangunan insan terpilih madani ini telah memberi ruang dan peluang kepada Faizuddin Center of Educational Excellence semua yang terlibat untuk mengenali keluarga-keluarga terpilih dan cabaran hidup mereka. Jadi, Faizuddin Center of Educational Excellence merupakan jentera penggerak MAIP. Ini sebenarnya semua di bawah MAIP, Majlis Ugama Islam, di bawah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku, menjadi pemegang taruh ya, bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui pendidikan. Jadi program PPITM ni bersama rakan dan guru PPITM menggenggam amanah yang besar untuk mencorak watak dan personaliti anak-anak asnaf agar lebih berdaya saing dan mempunyai jati diri yang tinggi agar dapat keluar daripada lingkungan penerima zakat kepada pemberi zakat pada masa akan datang. Ibu bapa adalah contoh terdekat kepada anak-anak. Sikap dan perbuatan ibu bapa adalah antara yang pertama diserapkan
anak-anak apabila mereka mula mengenal dunia. Perkataan, perbuatan dan cara pemikiran ibu bapa merupakan pengaruh besar kepada hidup anak-anak dan corak pembesaran mereka. Oleh itu, penting bagi setiap ibu bapa mempunyai kesedaran diri yang tinggi agar tanggungjawab kita kepada anak-anak dapat dilakukan sebaiknya. Marilah kita berusaha meningkatkan nilai aspek kekeluargaan melalui kemahiran keibubapaan dan komunikasi keluarga yang cemerlang. Sesungguhnya, kesedaran diri membantu seorang untuk memahami corak fikiran, tingkah laku dan perasaan sendiri. Apabila seseorang dapat memahami diri sendiri, lebih mudah untuk kita mengawal fikiran dan perasaan daripada menguasai diri. Kajian mendapati kesedaran diri terbukti memberi kesan positif dalam rawatan kemurungan, salah guna dadah, masalah pemakanan, masalah keresahan dan kecelaruan obsesif kompulsif. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam proses pembentukan jati diri anak-anak, setiap orang mestilah memahami diri dan keadaan hidup tersendiri. Kesedaran diri amat penting kerana keadaan hidup dan proses berlaku dalam pemikiran setiap orang tidak dapat ditiru secara mudah. Setiap orang mempunyai cabaran hidup tersendiri. Orang-orang yang kita lihat bahagia dan kaya juga mempunyai cabaran dan tekanan hidup tersendiri. Namun, di sini kesedaran dan keteguhan jati diri setiap orang memainkan peranan dalam meneruskan kehidupan tanpa membiarkan cabaran untuk menutup potensi diri. Yang kelima, mengukuhkan jati dan memerlukan setiap orang untuk yakin diri, mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk menghadapi dunia luar. Inilah fungsi pendidikan untuk menyediakan anak-anak dengan ilmu dan kemahiran bersosial. Ilmu itu tidak hanya terhad kepada akademik, namun kemahiran teknikal, bercakap, seni dan lain-lain juga adalah ilmu. Dan setiap orang diilhamkan dengan kelebihan masing-masing. Jadi pendidikan mesti diberi keutamaan dan saya amat berharap ibu bapa di sini terus menyokong anak-anak untuk belajar kerana pendidikan ialah hak mereka untuk membina nilai diri. InsyaAllah diharapkan inisiatif ini akan menjadi pemangkin kepada pembangunan kualiti hidup seluruh masyarakat di Perlis agar kita dapat menjadi masyarakat yang berdaya saing dan kuat jati diri dalam mendepani cabaran masa depan. Untuk membangun keluarga mesti berubah dalam aspek pemikiran, budaya hidup dan tindakan. Perubahan mesti dilakukan dengan bersungguh-sungguh, terfokus dan lahir dari kalbu, iaitu hati. Tanamkanlah semangat untuk keluar daripada kepompong asnaf dan mula memberi sumbangan walaupun jumlahnya seperti mana dulu yang terhormat mulia selalu mengatakan RM1 pun tak apa. Jadi dan sensitif sikit. Dan perubahan memerlukan pengorbanan masa, tenaga dan pemikiran dan berubah daripada yang kurang baik kepada yang baik. Saya menyeru kepada ibu bapa dan penjaga yang ada di sini, anak-anak angkat UNIMAP mestilah diterima dengan hati terbuka dan redha, dan diharapkan semua pihak memberikan kerjasama yang terbaik dalam meningkatkan perhubungan. Jadikanlah mereka contoh atau suri teladan untuk berjaya dalam pendidikan sehingga berjaya masuk ke universiti. Semoga anak-anak Perlis tiada lagi yang tercicir maupun yang memilih untuk mengasingkan diri. Kita mendoakan agar anak-anak muda menjadi individu yang berlari ke hadapan, menghargai bakat dan kebolehan diri serta menilai insan yang utuh. Menjunjung kasih Tuanku, Patik sensitif pula hari ni, tak tahu apa sebabnya. Jadi ini aura Tuanku lah ni.
Jadi Patik menjunjung kasih kepada duli-duli tuanku dan Patik rasa kehadiran tuanku memang memberi impak yang besar kepada anak-anak Perlis dan juga masyarakat Perlis. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.